Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke podcast Sembang Okey, kali ini anda bersama dengan saya Azimin. Saya Haris. Dan saya Aris. Okey, kita dah berada di episod yang ke-6 Ke-6 betul. Oi, gila syok juga 6 kali kita dah. buat dan view kita agak menarik ya. View agak menarik pada dua-dua channel kita. Cuma komen kurang sikit. Dia orang tak tahu dah. Dia orang betul-betul apa? Fokus lah kepada kita punya cerita dan tak ada komen. Agaknya ada pun bukan tak nak komen, sibuk World Cup. Tengah demam kan. Tapi saya ingat kita kena buat satu peraduan lah. Siapa yang komen yang paling menarik, kita akan bagi hadiah yang misteri sebenarnya. Jadi korang komen banyak-banyak dan pastikan like, subscribe dan juga komen kat situ, dan kita akan cari komen-komen yang menarik. Kita akan bagi setiap episod 3 komen yang menarik, kita akan bagi hadiah misteri. Boleh Boleh. Setuju Boleh. Oh, ini Setuju. impromptu punya keputusan. Yalah, sebab Ini tak buat bincang. tak bincang. Ada bukan- dia bagi. Dia bukan apa, sebab bila kita tengok saja, kita nak tengok juga feedback daripada you all semua. Best ke tak best, ada penambahbaikan yang perlu dibuat, mungkin ada tetamu-tetamu yang korang nak kita jemput. Jadi melalui komen je lah kita tahu. Kalau korang dengar tengok saja sunyi lah jadi kan. Sepi, kita kata apa, korang tengok ni setuju ke tak setuju kan. Lepas tu kita orang pula tengok mimik muka korang. Tak boleh tengok pula mimik muka korang kan. Tapi janganlah komen benda yang negatif kan. Kadang-kadang netizen ni boleh tahan juga Okey, kita terus kepada tetamu kita hari ni, dan saya boleh katakanlah setakat ni 6 episod ni, inilah episod khas lah kan. Sebelum ni kita tengok beliau ni di kaca TV. Di depan lensa kamera. Surprise. Surprise. Siapa ni men? Siapa ni? Ya. Handsome tak? Handsome tak? Orang Laki ke masuk TV perempuan? mesti handsome. Laki perempuan? Ini orang cantik. Oh, cantik. Okey, biasanya kita tengok dia di lensa kamera dan di TV-TV. Dan saya rasa you all pun memang kenal lah figura yang kita akan bawa pada hari ni. Dan saya sangat saya rasa berbangga lah, sebab dia sahabat lama. Since 2000 berapa 8 tahun yang lepas lah. 8 tahun yang lepas. Nak kira matematik susah pula sekarang. Tapi aku kenal dengan beliau ni sebenarnya lama lagi. Okey. Dalam program Suara Kita Hak Kita. Itu detik yang permulaan aku kenal dia. dah lama Dia yang menjadi pengacara, aku jadi tetamu. Kali ni aku pengacara, dia tetamu. Terbalik Okey, untuk itu saya perkenalkan the one and only Encik Syahril Sarapudin. Terima kasih. Selamat datang, Terima Syaril. kasih teman-teman yang budiman sekalian. Tapi orang tak sangka sebenarnya dia ni figuranya duduk depan TV, Okey. pejabat awam. Jangan salah sangka, dia pun adalah pejabat awam dia. Ya, betul. Selamat kena etika pejabat. Baru tahu hari ni. Maknanya kita punya pejabat awam ni bukan saja kerja di pejabat, kerja di depan TV, kerja dan sebagainya. Sebab boleh lah Semua boleh ya. Apa khabar ni? Cik Syaril? Alhamdulillah. Panggil Syaril Syaril. Panggil Syaril lah. Kita tak formal. Bukan dalam program Selamat Pagi Malaysia. Bukan. Ni pun selamat bagi Malaysia. Zaman-zaman muda. Dia ikut usia juga Tapi itulah pejabat awam ni kepakaran tu diperlukan di tempat lain, maka dia ada rotation lah. Dia seniority lah kan. Dia naik pangkat lah sikit. Okey, apa yang kau sekarang ni tengah buat projek yang terkini lah. Okey, terima kasih dulu lah kan. Lama tak jumpa ni. Dr. Haris. Ini pun lama tak jumpa. Ini baru berjumpa. Baru jumpa hari ni. Tapi Saudara Haris dalam bidang yang sama. Itulah dulu bila? 2005. Saya masuk ITM 2009. Jadi Dia tak sempat. tak sempat. Flash of time. Dulu wartawan lah. Wartawan. Ini masalah pengacara. Dia tanya soalan pula. Okay. So terima kasih lah podcast AAH ni sudi ke AAH. Okay, sudi jemput saya. Tak tahulah, harap-harap cerita saya ni ada yang nak sudi dengar lah So saya bertugas di RTM sejak tahun 2009. Alhamdulillah lah sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Okay. Lama Sebab
kita selalu tengok dia depan tu, kita tak tahu cerita Betul. macam mana dia Ya, menjadi. Liku-liku, Kita pun sebenarnya tak tahu challenges. tau. Apa insiden-insiden yang berlaku. Tapi sebab beliau ni orang yang dalam pengacaraan ni kira antara top ranking kan. Betul, betul. Yang Allahu mengacarakan majlis-majlis yang beristiadat. Betul. Betul. Momen yang bila Azmin kata selamat pagi Malaysia tadi, tak pernah nampak pula selamat pagi Malaysia, tapi biasa yang sebab kau tak tengok pagi. Kau tak tengok RTM. Kau tak tengok RTM. bukan ayat tu salah, tak bangun pagi. Kau selamat petang kot. Kau kan tengok selamat petang. Ya, aku tengok selamat petang. Tak, aku nak bagi tahu yang maksudnya bila figura ni biasa aku tengok kalau istiadat. Itu yang aku sampaikan. Betul. Pagi tadi memang pagi lah. Tapi kalau istiadat biasa kita nampak figura ini depan TV. Tapi hari ni rasanya bertuah lah. Kita dapat close up lah. Yes. Nak tanya ada suka duka, pengalaman, dan Sebenarnya- cabaran-cabaran lah. Sebenarnya best ke jadi pengulas bagi istiadat pertabalan Tuanku Agong ke kepeteraan ke, best ke sebenarnya? Oh, soalan dia best ke tak? Soalan dia tu. Soalan berat tu kan. Sorry. Terus soalan berat Aduh, okey. Tak, kita bagi punch dulu. Bagi punch dulu. Kalau tanya saya, cabarannya besar, sangat besar. Best tak best tu bergantung kepada hari tu berjalan cantik ataupun landing dengan baik ke tak. Betul. Kalau landing dengan baik, maka itulah momen yang sangat membanggakan. Betul, Tapi betul. kalau tak landing dengan baik, Min, Allahu Akbar, ingat sampai ke tua. Betul. Dia ada momen-momen yang saya pernah lalui. Tapi itulah, ini nak cerita aib ni ngeri sikit. Tak apa. Jarang saya tak pernah cerita kat mana-mana Okey, kelemahan okey. ataupun kekurangan. Tapi bagi saya case study lah kot. Betul. Case study lah. Boleh buat buku. Tapi orang tak perasan. Walaupun berlaku kesilapan Ya, tu, yang Yang tahunya tahu dia you. je. Yang tahu betul. dia je. So Yang tahu dia je. so nak cerita ni semua orang tahu lah nanti. Tapi kalau semua orang tahu, dia menjadi satu case tadi, pengajaran supaya Ya, tidak berlaku lagi. betul. Ataupun kalau berlaku kepada mungkin yang tengah tengok ni MC Ya. pengacara TV, so apa teknik nak overcome. So Ya. rasanya dia boleh cerita kot. Macam mana? Tips lah. Tips lah kira. ke? Tapi bila okey. orang tengok cerita tu, dia akan jadi cerita Sari akan cerita nanti. Dia orang akan nampak, pandai betul dia ni. Aku tak perasan kejadian tu. Itu yang kita nak. Dia kata, profesional betul kan. Lillahi ta'ala. Dengan izin Allah lah. Betul lah. Okey. Apa ni? Nak share ke tak nak? Nak share, Nak ke kemudian? Nak share itu. Dah pancing kan. 2 kali pancing. Tak, pengacaraan ni momen dia luas. Sebab tu mula-mula saya masuk kerja RTM dulu, Pemin. Kita ingat baca berita ataupun kita ingat pengacara SPM itu je. Sebab saya bukan dalam bidang media. Saya belajar dulu, kalau perasan saya belajar dulu bidang pengurusan bank. So daripada UiTM dulu. So Lain. habis belajar dekat UiTM dulu, barulah RTM masa tu dia buat satu audition. Audition pertama kali RTM buat satu program namanya Penyampai Ikon. Masa tu RTM nak cari pelapis generasi baru lah. Pelapis wartawan, pelapis pengacara, semua tu lah. So saya ni yang tak apa-apa ni pergilah audition kat Kelantan Daripada masa tu. accounting tadi lah. Daripada Accounting. banking. Banking. Pergilah entah, tapi berbekalkan saya dulu, alhamdulillah lah Tuhan bagi jalan tu, saya pernah jadi MPP dekat UiTM dulu. Jadi pernah lah bercakap-cakap ni kan. So pergi audition. Masa tu itulah dah kata kerja saya ni banyak luck lah kan. Tuhan bagi rezeki lah. Saya cerita dengan Azmi tadi, saya ada masalah sikit apa tahu. Saya tak boleh jumpa orang Kelantan kalau nak on air. Sebab saya orang Kelantan. Sekolah rendah Kelantan. Sekolah menengah Kelantan. UiTM macam Kelantan. Pekat kat Kelantan ni. Jadi pelik tu, dia boleh jadi pengacara. Pengacara tau. Slang. So saya tak pernah keluar sampailah saya kerja RTM baru saya keluar. So saya ada masalah slang yang sangat teruk dulu dan saya pergi audition masa tu, masa UiTM. So masa tu pengetua masa tu, kalau Azmi kenal, kalau Aris kenal, Puan Yusanani Yushak, penyampai berita. Dia pengetua penyampai ikon lah. So dia kata, Real, kalau ikutkan Real, you buat ni tak berapa bagus. Baca berita tak bagus sangat. Ini tak bagus. Tapi saya nampak satu benda pada diri you. Dia kata X factor. Dia kata kalau kami latih, you boleh pergi jauh. So itu yang saya kata, kerja saya ni luck lah sebenarnya kan. Kalau nak kata bagus, tak bagus pun. Tapi Tuhan bagi jalan tu, alhamdulillah dipermudahkan. Dan daripada situ, Min, saya masuk ke RTM penyampai ikon tu. Dulu saya ingat wartawan je. Dan bila masuk RTM, rupanya cabangnya banyak. Ya, betul. Wartawan, pengacara, penyampai berita, pengulas sukan, DJ radio, pengulas istiadat. So cabang-cabang tu semua saya tengok, ya Allah, kat mana nak pergi ni? Betul. So alhamdulillah, sepanjang 16 tahun berada, penyampai saya pernah alami, pengacara dah, pengulas istiadat
dah. Dua je tak pernah buat. Pengulas sukan dengan DJ radio. DJ radio. Dua ni tak pernah buat langsung lah. Tapi kita buat lah lepas ni. Kita boleh try. DJ. Goal. Itu selalu. So tak benar. So kalau menjawab itulah nak jawab soalan tu panjang pula jalan cerita dia kan. So menjawab soalan tadi, so dalam 3 benda ni bagi saya masing-masing ada cabaran yang berbeza. Orang kata mana mungkin kita boleh bandingkan bulan dan matahari kerana keduanya bersinar di waktu yang berbeza. Mana mungkin kita boleh bandingkan genre pengacara yang ada kerana masing-masing punya skill, punya kehebatan yang berbeza. So saya tak boleh kata sampai berita ni senang sangat. Tak juga. Ada orang kata susah. So bagi saya, dalam diri saya, antara 3 ni pengulasan istiadat yang paling struggle, paling ketara sebab kalau boleh kita nak zero mistake. So itulah mukadimahnya. Punya mukadimah dia pun dah ni. Seronok kita dengar. Kita tambah lagi 2 jam ni. Biar dia lah menentukan hari tu podcast kita kali. Tak, saya rasa kita pula teruja. Salah cara ni. Aduh. Tapi teruskan. Tapi syok sebab dia ialah macam kita pernah jadi MC Rez, kita jadi MC. Kita tahu level of protokol dia. Dia punya kritikalnya, contohnya kalau level PM, level Sultan, kita memang kena jaga protokol. Kita berulang kali kita buat rehearsal. Tapi kadang-kadang berlaku juga kesilapan sebab D-Day punya body tu mesti berlaku kan. Tapi bila di dalam lensa kamera ni kadang-kadang kita tak perasan pun. Dan tak ada pula klip-klip yang keluar yang gambar Syahril ni jadi ada kesilapan sebab aib kena tutup. Maksudnya Sedi, walaupun berlaku kesilapan macam kita pun kadang-kadang kita tersebut salah nama. Tersasyul. Itu salah nama, kita tak ulang dah. Kalau aku jadi MC, aku tak ulang babe. Betul men. Aku tak ulang dah kalau sebut nama Perdana Menteri pun kalau band dia salah aku tak ulang dah. Aku tak maafkan saya tak. Aku terus je sebab kadang-kadang dia tak dengar pun. Lagi satu ada certain aku panggil tongue twister lah. Tongue twister sebab tongue twister ni tersasul. Contoh aku sebut Setiausaha. Ketua Setiausaha dia kalau laju dia pelik. Setengah orang dia ada tongue twister tertentu dekat wording lah. Tapi kelebihan Syahril ni dia sebut nama Sultan semua dia tahu. Smooth kan? Semua kan sebut. Cuba sebut satu ni. Boleh Boleh tebuk. Dia kan tebuk. Dia macam tapi boleh tebuk. Tampis ke? Tebuk. Okey. Kita nak suruh siapa kita okey. Sultan Selangor boleh? Selangor Sultan Selangor antara yang paling best lah kan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Kami kalau tu dia nak kena sebut dengan Makhraj dia. Terasa dah macam level lain hari ni. Tapi yang paling mencabar sikit Sultan Perak kan. Sultan Perak. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah. Ayahanda baginda dulu Sultan Yusuf Izzuddin Shah Al-Ghafarullahullah. So dia punya sebutan raja ni saya suka sebut kalau siapa-siapa nak jadi MC kan. Kadang-kadang ada depan mata pun lain tu tapi kalau tak pernah sebut dia dia nak dapat pause dia bukan dia boleh macam hal seperti tongue twister tadi. Dia tak jadi. Dia memang kena lancar. Dia kena lancar. Yang paling kadang kena tengok dialek tadi kan. Dialek Arab lain. Kadang-kadang kita nak macam simulate Arabic tu tapi dia jadi lain. Betul. Maksudnya Yang Terengganu pun panjang juga Terengganu ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke bawah Duli Maha Mulia Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Buktafi Billah Shah. Tapi yang paling saya hafal, yang paling saya mencabar dulu masa Sultan Pahang lah. Masa Sultan Pahang sebagai Yang di-Pertuan Agong. Nama Sultan Pahang agak panjang sikit kan. Masa tu sebagai Agong ke 16 dulu kan. Ke bawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dengan Permaisuri pula ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Pun tuanku. Agak mencabar sikit lah. Payah. Kalau dia tebuk kita aku gagal lah. Kalau dia tebuk nama Setiausaha Bahagian Nama betul.
Nama SUV tak lepas Tapi betul lah sebagai pengacara ni memang itulah benda key yang kita nak ni kan. Sebab yang lain semua dah dalam kepala masing-masing. Tapi yang tu yang protokol, sebab dia kadang-kadang kita sebut tuanku, kadang-kadang dia tak sedar pun nama tu salah sebut. Betul. Mungkin sebab dia tak dengar, mungkin dia bersembang dengan orang, tapi orang-orang dia tu keliling tu Okay. Audience kan dia mesti akan kenapa sebut salah apa semua Tapi kan. saya cerita begini, kalau dia dua genre pengacaraan kan, pengacara majlis dengan pengacara TV dia berbeza. Pengacara majlis, tuanku berada di depan, kita ada skrip, maka kita baca lah. Dan kita tengok tuanku, kita baca. Pengacara TV, kita kalau contoh ulasan lah, kenapa saya hafal betul-betul Aris dan Dr. Aris ni? Sebab saya pernah kena maki dulu, kena marah dulu dengan penerbit. Sebab ulasan TV ni dia ada skrip tapi tak dah nak baca. Sebab contohlah kan, istiadat adat di istana kan. Tuanku turun kereta, tuanku berangkat masuk. Kita yang mula-mula ni kan, kita buka skrip kan. Penerbit kata, "Okey Syaril standby, tuanku Sultan Kelantan sampai." Kita pun, "Sultan Kelantan mana?" Ke bawah dulu. By the way, kita nak cari tu tuanku dah masuk. Memang kena maki lah. "Syaril kenapa lambat? Tuanku dah masuk ke dalam. Kenapa tak sebut?" Tak sync on visual. So that's why saya hafal betul-betul. So bila penerbit cue je, "Okey Syaril standby, Sultan Kelantan sampai." Bila hadirin sekalian dapat kita saksikan di skrin pada ketika ini, keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Sultan Muhammad Kelima Ibni Almarhum Sultan Ismail Petra berangkat masuk ke Istana Negara. Dia boleh sing terus. Sing. Sebab kita sedia. By the way, kita nak cari tu, tuanku dah sampai ke dalam, dia jadi on visual. Orang akan kata, kenapa tak sebut lagi? Betul. Itu yang saya belajar benda-benda tu lah. So, satu lagi bila orang yang nampak di live TV, dia mungkin delay ni. Betul. Delay. Betul. Dia dah jalan dah. Tapi kenapa bawa suara keluar? Sebenarnya masa tu kita tengah cari. Sebab itu memang kemahiran, bukan kemahiran, maksudnya yang perlu buat tu adalah you sendiri. Bukannya ada orang yang Sultan Kelantan buka nama, tak ada. Dia tak ada prompter tu. Memang sepenuhnya MC ni pengulas lah. Memang pengulas kena buat dah. Pengulas ni dia ngeri sikit. Kita boleh buat skrip, tetapi dia panggil skrip you kena sync dengan emotion visual tu. Kadang-kadang kita tengah ulas tuanku, penerbit take, penerbit semua kan, penerbit take muka PM. So sambil-sambil tuanku, dan dapat kita saksikan turut hadir di Balai Roseri Istana Negara pada ketika ini adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Tiba-tiba dia take kerabat-kerabat diraja pula. Dan turut berangkat sama adalah Yang Teramat Mulia, kerabat-kerabat bergelar, benda tu semua dia ada skrip tapi tak dah nak buka sebab dia kena sync on visual. Semua ada dalam ni. Itulah effort tu. Tapi maksudnya dalam konsep tadi, penerbit dia tak bagi tahu pun dia nak pergi ke mana. Sebab kita flick je kamera kita ada rehearsal. Dia penerbit macam switcher kan. Dia tengok apa yang menarik. Kemungkinan contohlah PM sedang bersembang dengan TPM. Menarik ni, take Syaril PM dengan TPM. Kita tengah tengok benda lain, terus sing. So itu yang saya kata, MC you ada script, you ikut flow. Tapi pengulas you kena on visual. So mencabar sikit lah. So makna you can tengok visual baru you ulas. Yes. Kalau MC kita ikut script. Tapi dalam konteks tadi contohnya walaupun ada nama katakan 8 sultan yang akan hadir pada hari tu, tapi sikon dia datang berasingan. Contohnya Syaril letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi orang datang tu bukan sultan. Dia bukan turutan sultan tu, betul? Kebiasaannya kalau tuanku sultan memang kalau rehearsalnya begitu memang akan ikut begitu. Cuma skrip kita tu sebab sebelum tuanku sampai dia ambil benda lain. So kita dah skrip kita tu dah ke tempat lain. So bila cue je, okay Syaril standby, Sultan Kedah sampai. Kalau tengah live kan, nervous ada. Nak cari balik tu Bin. Tak jumpa. Tak jumpa. Sebab meja kita, ulasan istana ni, meja ni smart, cantik. Kerusi istana, meja depan. So dia tak boleh skrip yang bersepah, tak boleh. Kalau macam pengulas sukan semua, kita memang tak tengok langsung pengulas. So skrip tu kita boleh buka banyak. Walaupun pengulas sukan pun saya tahu semua dalam kepala. Cuma kami ni on visual, jadi dia tak boleh sepah. So kebanyakannya yang kita boleh bantu adalah ingat, hafal dan effort lah. So, ada pergi kelas mana-mana ke pasal yang protokol ni? Of course ada. Kelas-kelas tu ada. Tapi yang saya suka dulu yang saya belajar banyak, zaman saya masuk adalah zaman Syed Munawar, zaman Hani Hamid, zaman-zaman senior yang banyak belajar dengan mereka. So sekarang ni kalau tengok TV, Ismail Adnan, pengacara RTM yang muda, antara yang sangat bagus, semua dalam kepala. Tapi nak melahirkan pengulas ni dia bukan mudah lah, sebab dia effort sendiri. Dia effort masing-masing lah. Sebab itulah ada kan contohnya macam orang komen pasal bola ni kan. Pasal bola kan, pengulas sukan Malaysia ni apa semua. Dia ingat
Yelah, nak ulah tu dah satu hal game tu. Yang kedua nak sebut nama dia. Tak nama. boleh buka satu-satu kan. Based on experience. Effort dia. Itu pun kita komen apalah tak sedap lah dia kata. Tanya nombor 9 nama nak Tak ada. Kebanyakannya dia memang ingat. Dia orang duduk ni nanti kita panggil pengulas sukan cerita pula. Tak, sebab dia orang komen, kau yang netizen komen dia kata apa benda lah komen. Sekarang ni kan tengah sibuk World Cup. Boleh bagi untuk next episode. Betul. Oh, itu best. Kita tahu experience sebab dia komen punya apa benda. Aku sanggup mute lah kalau dengar komen pengolah daripada ni Malaysia jadi. Padahal dia tak tahu effort tu. Effort yang So tahniah pengulas sukan sekalian, anda hebat. Betul. Get ready next episode lah. Boleh kita cari pengolah sukan. Aku ada seorang pengolah sukan ni. Ada. Nanti kita panggil dia. Cuma masa Syaril sebut tadi ada few sample kan. Aku ni lebih tertarik dengan bunyi tau. Macam mana dia boleh cantik bass dia, mid dia, treble dia. Macam mana Syaril bentuk cara nak pause lepas tu kan sebab benda tu takes time tu sebab being an MC. I think Min boleh relate lah sikit dengan aku kan sebab benda tu dia ada experience kan, daripada pengalaman build you punya suara perut lah dia panggil kan. Dia tak datang daripada sini. Tak. Dia daripada perut. Diaphragm. Macam mana placement suara tu placement tu kan. Ada satu guru lah yang saya tak pernah pergi belajar berdepan, tapi saya subscribe dan juga saya tengok dia punya kelas dan dia punya sharing session. Namanya Vin Giang. Vin Giang ni dia speaker international yang sangat bagus lah. So ada satu formula yang dia share dekat semualah dan saya pegang sampai sekarang. Dia kata apa tahu? Dia kata kita ni kalau kita berada di depan kamera, kita banyak jaga dia panggil visual image. Betul. Visual image ni pakaian lah, pakai smart ni kita rasa best lah. Tapi itu betul. First impression of course betul. Visual image ni dia tidak sempurna. Dia membentuk assumption, andaian. Orang tengok kita, orang akan oh ni mesti best. Dia rasa belum tentu best. Orang tengok Dr. Aris, dia mesti pandai. Kita tengok dia, kita boleh rasa. Tapi dia hanya di situ je. Yang akan menjadi 100% dia kena visual image campur dengan dipanggil vocal image. Vocal image tu yang mahal yang akan menentukan evidence, bukti. So bila assumption tadi, visual image, oh ini bagus ni. Tambah dengan suara yang bagus, maka buktinya dia memang bagus. So saya berjaga visual image. Saya tak jaga sangat suara. So bila saya dengar tu, saya betul-betul belajar intonasi, phonetic, kat mana kita nak punch, kat mana kita nak laju, kat mana kita nak sebut satu-satu. So bila saya struggle belajar benda tu, then alhamdulillah lah, outputnya saya rasa lebih confident sikit sekarang ni. Dia akan jadi visual image plus vocal image, evidence-nya sangat bagus. Sekarang ni pengacara kita dia banyak jaga visual image, visual penampilan, rambut, tudung, pakaian. Tapi bila cakap kita rasa macam dengar tak dengar, best tak best. So benda-benda tu yang saya belajar. Sebab itu ada satu cikgu ni panjang sikit. Kalau saya panjang potong lah tau. Kita dah janji 2 jam penerbit janji 2 jam. Dia masalah pengacara ni kan. Saya masalah sikit. Nak kait dengan tadi, cikgu saya kata kadang-kadang kita ni tak berapa yakin depan kamera. So dia kata real berasa yakin dan kelihatan yakin dua benda yang berbeza. Ada orang dia berasa yakin tapi dia tak kelihatan yakin. Ada orang dia tak berasa yakin tapi dia kelihatan yakin. Ada orang dia berasa yakin dan kelihatan yakin. Itu best lah. Macam Yo'ol lah. Yo'olnya berasa yakin dan kelihatan yakin. Dan dia kata so lebih teruk lagi, dia tak berasa yakin dan dia tak kelihatan yakin. Itu paling teruk. So dia kata at least real, kalau you nak berada di depan, you kena, walaupun you tak berasa yakin, you kena kelihatan yakin. So macam mana cara nak berasa yakin dan kelihatan yakin? At least you visual you bagus, vocal you bagus. Tapi kalau you berasa tak yakin tapi you nak kelihatan yakin, yes, you kena ada vocal image yang bagus dan visual yang bagus, maka you akan kelihatan yakin juga walaupun dalaman you tak rasa yakin. So jangan tanya saya gugup ke tak, confirm manusia ni kan dua benda je, dua kategori yang tak gugup. Satu yang gila, satu yang dah meninggal. Yang lain semua akan rasa gugup. So macam mana saya atasi dua tu? Pakai the best hari tu kita boleh pakai, then you bagi vocal the best you boleh bagi, orang akan rasa you yakin walaupun dalam hati tak yakin langsung lah. So, macam aku kan kalau nak bagi talk ke nak MC, okay, image aku memang betul sebab aku takut macam ni tiba-tiba kau tengah bercakap ni confident, tiba-tiba tadi zip seluar lah. Betul bro, kan takut gitu contohnya. Sekecil itu pun dia boleh ganggu kau punya kusyuk. Kusyuk tiba-tiba, iyalah kau
kau tengah jadi MC, suddenly kau baru teringat, zip aku seluar, aku pergi kencing tadi. Contoh je. Kan? Oh, alamak, orang tengok ni kan. So kita dah mula ni. That's why memang kena tengok cermin berkali-kali betul kan. Bukanlah nak tengok handsome tak handsome. Takut ada tiba-tiba ada tak elak nasi ke, baru lepas makan nasi kari ke ada kan. Cili dia tersentil ke macam cara bagi tahu tadi memang betul. Maksudnya memang first impression lah. First impression count. Betul. Kalau orang tak kenal pun korang kan, korang pakai smart, korang berjalan, dah orang tu sampai cakap, mesti someone. Andaian. Padahal hari tu aku nak pakai smart hari je. Itu aku nak pakai smart lah hari. Tengok orang tengok tak aku. Siapa? Assumption mesti ada. Siapa dia? Mungkin juga kalau pergi ke padang bola kan. Kalau pergi ke apa tu, sebab sekarang ni World Cup, pergi ke padang bola, biasa coach akan pakai track suit. Cubalah hari tu pergi ke padang bola, dia pakai suit kerja. Manager ni. Padahal dia saja, dia tak siapa-siapa pun. Tapi impression orang. First impression tu. So kita dah tengok dah. Pertama kita tengok yalah Syahril yang sepanjang beberapa minit, 20 minit tadi. Okay. Seperti mana di dalam Betul. kamera. Kita GoPro dia kan. Sama. Dia tak berubah. Berlakon. Suara pun sama. Aku waktu sebut aku macam speechless macam Tak macam kau pun Min, bila kau jadi MC, suara kau lain kan? Lain. Lain. Sama aku kan. Saya aku bercakap lain. Aku bercakap lain jadi MC lain. Dan aku ada dua jenis pula MC. Dua jenis. Macam kalau Syahril dia guna voice, dia mengumumkan ketibaan. Aku pun dulu macam belanja sikit. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu best. Aku sekarang ni aku dah tak guna bass tu. Sebab dia guna bass tu dia jadi tak bersahaja. Dia dapat macam keras. So aku guna lebih kurang sini dia kot suara tu. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. lain. Dia nampak bersahaja sikit kan. Dan aku dapat feedback daripada klien aku pun, dia kata dia lebih suka tonasi yang macam ni sebab dia tak terlalu keras. Tak terlalu keras lah. Tapi dia tengok karakter lah. Tak semestinya Syahril kena follow aku, kau kena follow aku, tak kan. Ikut masing-masing kot. Tapi kalau Arif ni pun sedap juga. Sedap. Belanja sikit. Belanja sedap. Boleh, aku tak boleh buat macam kau kan. Kau Jadi diri sendiri. Dia memang tak apalah, simpan je lah. Dia lagi malu. Tapi dia aku pernah dengar dia VO suara dia. Dia keren. Buat VO syahadah dulu. Satu season. Dokumentari punya VO lain pula. Lain. Saya pernah buat VO dokumentari. Voice over ni dia skill yang berbeza. Lain. Cerita pasal tadi. Voice over ni kan cikgu yang ajar saya, bukan saya belajar dengan dia, saya suka tengok dia, Khairul Anwar Azmi. Ingat tak? Yang baru tu. Dia selalu buat VO untuk anugerah. Kalau you tengok any anugerah dekat Malaysia, TV3 ke, RTM ke, Astro ke, kebanyakan dia. Yang calon-calon bagi anugerah kan. Semua suara dia. So bila dia mengajar VO, saya tengok suara intonasi untuk voice over ni dia ada dua. Betul. Satu dipanggil suara karakter, satu dipanggil suara announcer. Announcer voice ni macam penyampai berita, macam MC. MC dia banyak guna suara announcer. Itu yang kadang-kadang terlebih announcer tu. Hadirin sekalian, mengumumkan kan. Kadang-kadang poyo lebih sikit kan. So tapi dia panggil grand entrance lah. Ada poyo tu. Yes. Tapi setakat mana kepoyoan itu? The grand entrance. Grand entrance. So poyo ni penting lah. MC nak tak nak, kalau you guna suara yang terlalu sembang biasa pun tak sedap juga. Betul. So dia announcer ni dia cantik untuk MC, untuk voice over anugerah. Dia panggil taranum lah. Taranum anugerah dia lain. Taranum untuk ni dia lain. Suara conversation, suara bercakap biasa. So kita cakap dengan anak kita, takkan cakap, Along nak makan apa hari ni Along? Sayang, jom kita pergi makan. Menyampah lagi nak kena pelempang. Nak pelempang biasa. So cakap dengan anak, dengan bini, conversation voice. Normal voice. So sama juga dalam voice over. So documentary dia banyak guna suara announcer. Tetapi ada program-program macam program kanak-kanak yang memerlukan suara karakter. So bila kita tahu pecahan tu, maka output tu dia akan dia menarik sikit. Itu yang bagusnya kalau batang tubuh kita ni kan boleh pecah banyak. Betul. Bila orang tengok Haris, tadi lain. 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 Dia jadi best. Macam Azmi dia pandai buat semua suara. Dia tak best kalau MC pun itu, bercakap biasa pun itu pun itu, dia sama sangat, dia Jadi jadi monotonous. Betul. Dah lah. monotonous.
mendatang. Dia sama. Ya, sama. Okey. Okey. Cuma kita dah tengok lah dia depan lensa macam tu, dia bercerita tadi macam tu. Jadi nak Tapi kita korek aib saya. Yang korek Daripada tadi cuba. tak, kita nak Kalau English try hard. tak, kita bukan nak korek aib. Kita nak Okey. tahu siapakah Okey. Syahrir Saripudin di belakang lensa kamera. Asal Asal-usul dia. You ni karakter macam mana sebenarnya? Memang adakah macam you duduk tengah baca berita je kan? Sebenarnya macam mana? Apa yang boleh di-describe? Penyayang ke? Maksud saya masuk kami je. Biasa kalau tengok dekat TV Itu kan. itu dia. Yes. So, tapi mungkin ada di sebalik cerita. Apa sebenarnya? Tapi itulah, kalau jujur orang tengok saya macam happy, macam happy go lucky, macam extrovert kan. Tapi jujur saya sangat introvert. Saya boleh bercakap begini kalau tengok kamera je. Tak tahu kenapa. Tengok kamera cue je dia jadi okey untuk bercakap. Tapi lepas tu dia tak jadi. Dan saya jujur saya tanyalah kawan-kawan saya dekat RTM, saya tak ramai kawan dan saya memang pergi kerja, balik kerja, I'm very family man lah. Balik rumah tak pernah duduk kedai mamak lepak semua. So tidak extrovert lah untuk hua-hua tak. Saya memang sangat introvert dan buat kerja sendiri. Tapi kalau on camera kita terpaksa jadi extrovert lah. Tapi kalau Syahrir dah bagi tahu ni tips kat sini, aku rasa lepas ni orang jumpa channel suruh bercakap bawa kamera. Tak, saya boleh cakap awal. Sebab ada orang kata saya sombong. Betul. Saya jumpa dia kata sombong. So saya nak kata awal saya memang gitu. So kalau jumpa tegur kita jawab lah. Tapi untuk Panjang. Betul. Minta maaf sangat-sangat. Dia tak jadi gitu. Tapi untuk pengetahuan tak tahulah kau pun selalu jumpa dengan pengacara-pengacara yang lain pun sebenarnya macam tu. Macam aku ramai jumpa contohnya macam Syed Munawar pun dia bukan jenis suka bersembang pun. Betul. Tak, dia bila kita luar kamera, luar function dia okey. Dia banyak dengar. Dengar. Dan benda tu pun aku pun jadi replicate macam tu. Orang ingat bila kita duduk pengacara, you ni memang jenis extrovert. Kita dengar je sebab tak tahulah. Tak tahu mungkin energi tu kita simpan ke ataupun disebabkan oleh kita ni dah terlalu berat tugas kita jadi bila tidak bertugas kita mula diam, kita dengar. Betul kan? Kalau orang ketawa kita ketawa. Dia tak banyak bagi. Adakah sebab penat? Tak juga. Memang asalnya introvert lah. Saya sekolah rendah dulu memang tak pernah jadi apa-apa lah pergi kelas, balik kelas. Follower je. Nak jadi pengawas pun tak pernah. Masuk masuk sekolah menengah pun sama. Tak pernah jadi pengawas, tak pernah join debat, tak pernah jadi MC, tak pernah. Langsung memang tak pernah. Masuk UiTM je saya cuba. Sebab apa tahu? Sebab ini cerita aib juga tapi tak apalah kan. Case study untuk adik-adik. Case study. Sebab saya masuk universiti dulu, semester pertama I tak join apa-apa program. Pergi kelas, balik kelas, pergi kelas, balik kelas. Tapi teruknya CGPA saya masa tu 2.7 something lah. So saya kata apa benda ni kan. Tak join apa-apa, fokus belajar tapi teruk. Semester kedua sama juga I tak join apa-apa. Semester pertama 2.9. Semester kedua lagi teruk 2.7. So daripada situ saya kata aku dah tak boleh lah ni. Aku kena tukar cara lah. So semester ketiga masuk bertanding MPP. Menang pula masa tu. Aku cakap apa rezeki lah Tuhan bagi menang. Dan bila MPP ni dia sibuk sikit kan, buat program lah, belajar jadi MC. Itu first time jadi MC masa UiTM lah. Sekolah tak pernah pegang mic, tak pernah langsung. Jadi MPP masa universiti. Jadi dan bila sibuk ni kan, itulah Tuhan kata kan kalau kita atur jadual dengan baik dia jadi okey. So bila sibuk tu CGPA saya naik 3.0 bila jadi MPP yang sibuk tu. Semester keempat lagi sibuk 3.3. Semester kelima buat international program semua, jadi MC bla 3.5 dan semester keenam 3.9. So itu saya nasihat adik-adik semua. Sibuk lagi bagus rupanya. Dia sebenarnya bukan sebab ada masa ke tak ada masa, sebab how you manage your time lah. So daripada situ yang saya belajar sesuatu, lagi saya sibuk, lagi saya urus masa dan lagi saya boleh perform lah sebenarnya. So masing-masing ada cara yang berbeza-beza. Mana di sekolah rendah tak pernah outstanding depan orang. Sekolah menengah tak pernah. Universiti pun baru semester ketiga baru involve. Tiba-tiba tu dapat jadi pengacara, lepas tu sekarang jadi top. Maknanya rezeki Tuhan lah. kita punya inner apa dipanggil apa? Ini pakai motivasi dia lah. Inner belief kita ni sebenarnya perlu ditonjolkan lah. Azmi tulis buku pasal booster kan. Booster. Sebab kadang-kadang manusia ni dia tak sedar. Dan kita pun tengok orang ni, kau ni memang tak ada masa depan dah. Macam Aloy lah. Kan macam Aloy. Betul.
tak ada masa depan. Dia pun Podcast. rasa tak ada masa depan. Last sekali Podcast dia sebelumnya. jadi somebody kan. Jadi Tapi menarik kan. dalam tadi mungkin juga waktu dia membesar dan sebagainya, apabila Syahril tadi dia tak pergi join apa-apa aktiviti. So kat sana pengurusan masa tak bagus. Betul. Maksudnya you just biar masa macam itulah aku nak Betul. study. Tapi apabila dia dah involve dengan international MC dan sebagainya, so bila ada time limitation ataupun time frame untuk sesuatu, then baru rasa dah siap ni aku nak buat ni. Betul. Next. So bila waktu dia kejar tu, macam tadi, sekarang aku nak study lah. So that period of time sejam memang betul-betul hardcore punya study. Betul. Sedangkan kalau 2 semester pertama tu, aku nak study je. Tak ke mana-mana, betul? Betul. Ni pendidik dah. Jadi kan. Betul. Apa ni sekarang ni jadi penerbit kan. Penerbit lah kat Penerbit belakang rancangan dia. Penerbit rancangan apa yang terbit? Saya buat talk show. program talk show bicara naratif. Betul. Selamat Pagi Malaysia pun ada terbitkan. So tadi Dr. Aris sebut bila keluar SPM kan. nak disclaimer sikit lah, jawab sikit lah. SPM tak lama sangat sebab saya banyak berita dengan buat pengulasan. SPM tu saya rasa dalam 3, 4, 5 tahun. Dan bila saya dah ke penerbitan ni, belakang tabir ni, kita dah tak buat bagi orang-orang muda yang handsome, yang energetik lah. Kita dah tua-tua ni banyak di belakang tabir lah. So banyak terbitkan program-program talk show. SPM ada juga. Dan juga sekarang ni kita banyak buat program dipanggil program khas RTM. Yang paling latest sekarang ni saya sedang prepare untuk PRN Johor. Penerbitan untuk Malam Keputusan PRN Johor. So kita banyak buat. Apa cabaran dia bila jadi penerbit rancangan ni? Apa cabaran dia? Sebab yelah, nak keluarkan satu, orang tengok kat depan TV kan 1 jam. Orang tak tahu belakang. Belakang tu apa benda berlaku kan. Apa Saya cabaran dia? good lah cabaran ni kan. Saya pun sebenarnya nak jemput tuan-tuan perempuan yang tak pernah tengok RTM, yang skeptical dengan RTM. Cuba tengok sekarang. Sebab saya perasan sekarang ni kan, ada yang komen dekat mana-mana kan, RTM kenapa tak berubah? Dan saya nak tanya balik, bila last tengok? Kalau last tengok 10 tahun lepas, tidak adil untuk tuan-tuan perempuan memberi komen itu. Tapi kalau semalam baru tengok, maka tuan-tuan akan rasa berbeza. Our KP sekarang ni pun Cik Ashwat Ismail kan, antara yang muda. Dia pun ditanya perkara yang sama. Ada satu podcast sebelum ni yang tanya Encik Ashwat, kenapa drama RTM endingnya dah boleh agak. Dan Encik Ashwat kata, pernah tengok tak yang terbaru? Dan Latest. dah tengok dulu yang terbaru, baru you comment. Maka persepsi akan berbeza. Sebab kepimpinan dah berubah, bakat-bakat penerbitan dah berubah. So kita pun beradaptasi dengan teknologi dan sebagainya. So kalau tanya saya apa yang susahnya penerbitan ni, adalah kita nak beradaptasi dengan new generation. Orang dulu dia suka tengok angle itu. Orang sekarang dia suka tengok angle yang berbeza. So kami banyak guna tools yang berbeza. Contohnya macam saya buat program Salam Baitullah. Saya terbitkan dengan sahabat saya Puan Aisyah 16 episod. Kita banyak guna hologram, kita banyak guna AI, kita banyak guna elemen-elemen yang orang muda suka. So siapa-siapa yang tengok sebenarnya dia akan rasa, wow, ini RTM ke? Sebenarnya dia rasa begitu. So that's why nanti tengok belanjawan, tengok PRN nanti kami akan come out dengan new tools, new teknologi, new method yang akan menarik perhatian orang Sebenarnya muda. kalau compare RTM dengan TV swasta lain, dari segi grafik sebenarnya RTM bagus. Ya, betul. Dia banyak guna ni. TV lain dia kan fikir pasal kos kan. RTM dia okey aje kan. So dia tetap juga fikir pasal fikir juga banyak, tapi maksudnya ada bajet lebih lah kan. So boleh maksudnya consider lah. betul, tools dan juga kaedah untuk grafik tu dia dah lain lah kan. Maknanya tak adalah macam dulu. Betul, tak adil bagi mereka yang tengok RTM 10 tahun lepas dibanding dengan sekarang. Masih duduk bawa naratif yang lama dan tiada perbaharuan lah. Tapi inilah peranan seorang pejabat awam kat situ. Membawa pembaharuan, innovation. Berasimilasi dengan generasi yang baru. Especially sekarang ni generasi Z lah kan. Betul. Yang kita tengok. Dan banyak lagi benda-benda yang lain. Media sosial yang menjadi kompetitor kan. Betul. Syaril, kalau tadi bila kita tengok, katakan sebagai penerbit rancangan tengah buat PR dan sebagainya, ada tak sepanjang dalam servis nak buat ketika jadi penerbit rancangan, nak buat sesuatu rancangan itu tapi tidak berjaya? There must be dia tidak berjaya. Dan kenapa tidak berjaya? Adakah sebab kewangan ke ataupun substance dapatkan bahan itu tak dapat dan sebagainya? Betul.
Of course lah yang bagusnya pengurusan di Jabatan Penyiaran Malaysia era hari ni dia open to idea-idea baru. So bila kita open, of course lah dia melibatkan kos. Saya ni beria sikit. Bila diberi ruang dan amanah untuk jadi penerbit, maka I akan tablekan semaksimal mungkin lah. Contohnya nak buat program ini, kita akan nak ini. Maka penyewa awam, kita bukan semudah itu untuk dapat duit. Kita kena buat minit bebas, nak kena mohon dengan jabatan, nak kena mohon dengan MOF dan sebagainya. So of course kekangan kos tu menjadi salah satu faktor. Dan kita cuba berasimilasi dengan kos lah. Dengan kos begini, apa yang kita boleh hasilkan dengan cara yang baik juga untuk penonton. Yang pertama kos. Yang kedua adalah dari sudut bagaimana kita nak build up teamwork tu. Sebab penerbit ni dia tak bekerja seorang. Kita ada penolong penerbit, kita ada technical part, kita ada team. So kita nak set up team yang bagus untuk deliver tu bukan satu perkara mudah. Rezeki saya Dr. Aris sebab saya pernah berada di lapangan sebagai pengacara. So bila saya jadi penerbit ni, dia mudah kerja sikit. Saya tahu apa yang saya nak bagi dekat pengacara tu. Dia bukan okay, you buat part you, I buat part I. So kalau saya buat penerbitan, I dah tahu dah, I nak you angle ini dan dia jadi mudah kerja. So dulu masa saya jadi pengacara dulu, dia macam saya akan buat kerja saya, penerbit akan buat kerja dia. So sekarang ni saya banyak discussion dengan pengacara, apa yang sebenarnya you nak. Bila you cakap ke, kami sebagai penerbit boleh support pengacara. So dia akan jadi lebih two-way communication lah. Sebab benda-benda ni bukan mudah lah sebenarnya. Dia ada layer-layer. So saya faham kalau I stand to be corrected. Maksudnya bila penerbit ni, bila nak buat satu rancangan, dia team tu berubah betul? Of course. Berubah. Dia Dan bila berubah team ni bukan manusia. Betul. Kan? Lebih rancangan ni macam manager bola lah. Kena tengok semua angle kan. Tapi dia sama kat macam MC lah. Kalau MC kadang-kadang ada setengah orang dia tak nampak tau peranan MC untuk bawa satu majlis. Kalau MC yang bagus, dia tentukan, okay, bila saya buat pengumuman ni, saya nak ada lagu. Betul. Kadang-kadang macam mana, kan? floor manager dia tak fikir pasal benda tu. Kan? Saya nak macam ni, you ambil angle macam ni. Okay. Kan? So kita boleh relate lah benda tu. Sebab akhirnya kita yang nak menerajui majlis tu, kita yang menerajui rancangan tu, memang pengacara kena tahu apa benda yang ni. Dan penerbit kena fit kan. Kalau MC tadi saya suka sebut, kalau saya selalu bagi training untuk MC kan, saya kata pengacara majlis ni kan kadang-kadang penganjur ni kan dia buat event harga juta-juta peruntukan tetapi nak bayar MC sikit pun kadang-kadang rasa macam kenapa nak kena bayar, you kerja you cakap je amboi. Tapi sebenarnya jujur saya kata, kalau you dapat MC yang bagus, program you biasa-biasa pun akan jadi bagus. Betul. Tapi kalau you dapat MC yang tak berapa nak bagus, program you juta-juta pun belum tentu bagus. Sebab contohnya situasi luar jangka ini seronok cerita. I pernah jumpa satu case. Kita media dulu kan, kita selalu pergi majlis kan. Saya rezeki saya pergi banyak majlis, saya banyak tengok salah. So saya boleh jadikan case tadi lah. Contohnya kalau lagu Negaraku tak on, Haris. Betul. Itu bukan mudah tau. Nak cover balik. Di kenamaan dan hadirin sekalian dipersilakan berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku. Betul. 5 saat tak bunyi. 10 saat tak bunyi. Datuk berdiri ni. Apa nak buat? Kalau Haris nak buat apa? Lagu Negaraku tak on agak-agak. Nak buat apa? Suruh duduk balik. Duduk balik. Boleh. Tak pernah berlaku kat Haris. Tak pernah berlaku. Kalau Mi buat apa Mi? Kalau saya akan nyanyikan lagu tu. Nyanyi apa saya? Okay, tanpa muzik. Tanpa muzik. Saya kata kita mulakan dengan nyanyian lagu Negaraku. 3, 2, 1. Nyanyi sama-sama. Okay, saya cerita. Ada 4 case study yang berbeza. Nanti you tengok case study mana best. Saya pernah tengok ada satu MC ni, dia tak tahu nak buat apa. Lagu Negaraku on, then macam Haris kata lah, dia tak tahu nak buat apa, then body language dia bye-bye lah. Kamera kat dia dah. Guys, saya nak bagi tahu, guys saja dia. Tak apa. Ini memang saya pegang. Girls mana tu girls? Okay. Lepas setengah jam dia jadi orang lain kan. So saya nak kata, kalau lagu Negaraku tak on, tak ada seorang pun dalam majlis tu yang akan salahkan kita. Betul. Itu salah teknikal. Tapi kalau you tak handle dengan baik, daripada salah teknikal dia akan melompat jadi salah kita. So MC yang pertama hari tu saya tengok, dia tak tahu nak handle apa, dia sidai VIP tu berdiri. Dia minta maaf lah, dia kata Ibu Berbahagia Datuk, mohon maaf atas masalah teknikal. Sekejap Datuk seminit. Okey lah. Kalau VIP tu KP ke ataupun Dr. Haris jadi VIP, mungkin Dr. Haris kata tak apa sila. Tapi kalau PM, menteri, seminit berdiri tanpa apa-apa, alhamdulillah. Berdebor ni. Tak tahu nak buat apa. So itu kes tadi pertama, dia sidai VIP. Kes tadi kedua saya pernah tengok,
Sama juga program lain lah. Lagu Negaraku tak on, dia tak tahu nak buat apa. Dia minta maaf, dia suruh duduk dulu. Minta maaf Datuk atas masalah teknikal. Kita persilakan semua untuk duduk dulu sementara kami selesaikan masalah teknikal. Ya, betul. Gedang dapat. Bangun balik, nyanyi balik. Cool. Case tadi ketiga, macam Azmin punya. Nyanyi lagu Negaraku tanpa muzik. Tapi ayat dia biasa. Dia minta maaf juga. Mohon maaf Datuk atas masalah teknikal. Kita nyanyi lagu Negaraku tanpa muzik boleh Datuk? Tanya pula. Tak payahlah tanya. So dia pun nyanyilah. 1, 2, 3 nyanyi. Case tadi keempat yang saya sangat puji, masa ni PM. Tak payah bagi tahu zaman mana lah kan. PM tetamu, masa tu saya buat pengulasan. Saya media lah duduk tepi tu. Yang amat berhormat Tan Sri dan hadirin sekalian, majlis kita akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku. Berdiri. Tak bunyi. 10 saat tak bunyi. Tak bunyi lagi. Lepas tu MC steady. Senyum, senyum. Tengok PM senyum. Dan itu dia buat apa? Dia kata, yang amat berhormat Tan Sri dan hadirin sekalian, inilah saatnya untuk kita manifestasikan rasa cintakan negara dengan nyanyian lagu Negaraku tanpa iringan muzik. Wah, faham tak? Mantap lah. Dia susun ayat tu berdiri bulu roma. So apa maksud ayat tu? Maksudnya dia kata, Tan Sri, inilah saatnya untuk kita manifestasikan rasa cintakan negara. Maksudnya, apalah sangatnya lagu Negaraku tak on kan, kita kan rakyat Malaysia, inilah waktunya. So nyanyi tanpa muzik, masa tu berdiri bulu roma, semua nyanyi ramai-ramai. Habis lagu Negaraku, ya amat berhormat sidang hadirin sekalian, terima kasih atas semangat patriotisme yang ditunjukkan. Hadirin dipersilakan mengambil tempat. Semua orang tepuk tangan masa tu. So daripada momen yang cacat tadi jadi momen yang paling dinikmati. Dia minta maaf ke tak? Tak. Sebab tu majlis ni tak semua tempat kita nak maaf salah teknikal, minta maaf salah teknikal. Yang tadi tu Syaril sendiri yang MC ke? Bukan. Saya media. Saya tengok situasi tu. Siapa tu? MC tu. Sahabat you lah, Fatih Hidayat Ghazali. Fadil. I pernah tengok masa tu. I tengok program apa Fatih Hidayat, tapi steady. Cik Fadil, if you are seeing this, you will be next year. Dia pengarah mana sekarang? Sekarang Abang Fatih pengarah Hati yang Perlis. Perlis kan. Hebat, bagus. Yelah, bagus. sebab dia MC ni dia kena ad-lib. Ad-lib benda yang ni kan. Kena cakap ni. Kena cakap. Satu lagi memang MC kena nak menghubungi majlis. cepat. Betul. Yang datang hadirin semua, dia tak tahu pun buat snacks. Betul. Semua ke MC je. VIP kat depan pun memang QMC. Itu sebabnya nilai sesuatu MC tu pada harga memang kita kata 10-15 ribu, tapi dia punya cara dia handle majlis ada default tu. Bila ada default tu masalah. So maknanya dia kena pandai lah. Kalau dia tak pandai memang nampak salah dia. Betul. Sebab tu ada, kalau sebut harga kan, ada orang tanya, kenapa orang bayar MC tu mahal? Saya open question kan, saya tanya Taris, kenapa, apa kriteria yang boleh membuatkan kita dibayar mahal? Apa pandangan Dr. Taris? Pandangan? Ya, aku jadi moderator lah. Tukar tempat duduk. Kita tukar tempat duduk lah. Rasa-rasa sebab apa? Rasa-rasa dia kena versatile. Okay, versatile. Yang kedua, dia mampu untuk mengawal sesuatu di luar jangka. Okey, luar jangka. Okay. Ada kenapa orang bayar mahal? Saya rasa lebih kepada kena cakap kot. Dia kena cakap buat keputusan actually. Bukan semua orang yang ada tu. Sebab dia kena ada experience. Betul. Macam Min cakap tadi lah. Macam mana nak handle situation kalau Negaraku tak on. So orang yang biasa, yang mungkin tak ada Pengalaman experience, dia tak boleh buat keputusan macam tu. Dia minta maaf je lah. Betul. Sebab lagi satu, dia membawa sedikit kesilapan macam Syaril cakap awal tadi. Dia boleh mencetuskan macam-macam kerosakan yang image. Walaupun benda tu 1 jam majlis, setengah jam majlis, you salah sikit pun orang akan ingat bertahun. Inilah muka MC yang ni MC lagu Negaraku tak on. So lebih kepada itulah kecekapan, experience. Ini ke case tadi yang kita belajar bola. Ini ke? Tapi kan Kenapa menjawab soalan tu kan, saya pernah throw kepada peserta-peserta kursus kan, ada orang kata sebab dia handsome lah, dia cantik lah, suara dia sedap lah. Tapi tak, suara sedap ramai lagi suara sedap. Betul. Tapi saya suka kata orang bayar kita mahal ni sebab pengalaman kita. Sebab itu penganjur ni kan, dia sanggup bayar kita mahal sebab dia nak kalau any berlaku dalam majlis tu teknikal, majlis tu jadi baik juga. Itu yang orang bayar. Yang saya sangat sebut nama selalu, Terence Das. Kenal kan? Terence antara pengacara yang sangat powerful. Terence ni kan, orang bayar dia kan, apa je yang berlaku dalam majlis, cantik juga majlis tu. I pernah tengok majlis yang Terence buat, gimmick robot tak bergerak. Naik pentas,
tak pergi ke PM tu. Tapi majlis tu jadi baik juga. Kan dia dokong robot lagi. Kita jauh cak susunan kata tu. Dia pandai buat. Betul. Ayat susun tu dia jadi best juga. Dia bukan Datuk Allah minta maaf robot tak gerak pula. Alamak macam mana? Teknikal tolong robot. Tak. Dia susun ayat tu jadi baik juga. So Terence antara yang saya sangat saya sangat wow di Malaysia. Dulu kita ada Allahyarham Datuk Mazil Lokman kan. Sekarang yang saya sangat suka tengok Terence Does lah antara yang bagus. So pengalaman tu yang membuatkan orang bayar kita mahal. Sebab itu ada setengah pengacara ni baru pergi kelas satu hari contohlah kan. Tu jadi MC. Bukan jadi MC tu bagus. Bukan tulis pengacara profesional. Saya sangat risau. Saya sampai sekarang risau nak tulis pengacara profesional. Sebab profesional ni dia pakar. Pakar ni kalau akademik kan dia ada rule of 10,000 hours. You buat satu benda 10,000 jam baru you boleh claim you pakar. Tapi kalau baru jadi MC 2 kali terus pengacara profesional saya risau. Tapi kalau memang bagus then why not why not kan. So itu peranannya satu badan akreditasi untuk menentukan dia ni profesional ke tak. Sebab tu Rel, you punya persatuan tu alang kita so mungkin salah satu elemen, kita dah boleh pergi jam situ kan. Salah satu elemen yang you patut buat adalah accreditation. You status you profesional amatur ataupun ni berapa hours yang you kena handle majlis, berapa bilangan dia, bila dan berapa VIP yang paling tinggi yang you ni barulah you boleh claim sebagai profesional. Betul. Sebab rasa persatuan kena pergi benda juga itu. Bukan saja hanya you kumpulkan orang untuk duduk dan buat aktiviti saja, tapi accreditation supaya MC ni dapat recognition. Bila dapat recognition, payment akan okey. Bila payment okey, setiap orang yang ada dalam tu dia akan buat yang terbaik. Dia mesti datang come and go macam tu kan. Betul tak? Okey, persatuan tadi kan. Persatuan ni kalau yang tak tahu lagi, kita saya ada dengan kawan-kawan dah berdaftar dengan ROS, Persatuan Pengacara Perkhidmatan Awam. Yang ni betul kita kumpulkan sekarang kalau saya tak salah lebih kurang 700 ahli kita. MC satu Malaysia, penjawat awam sajalah. Tak masuk ni. Tak masuk sampai hati tak sampai. Support lah kawan-kawan. Tak, kita ahli kehormat. So kita gila kuasa. kita sedang set up benda tu. Bukan sedang set up, sedang ongoing lah. So itu betul. Cuma pengiktirafan dalam pengacaraan ni, kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, kalau kita pergi kelas-kelas pengacaraan, macam saya buat kelas, macam Mazimi buat kelas, biasa kita boleh bagi sijil penghargaan, sijil penyertaan saja. Tapi di Malaysia sekarang ni kita ada satu sijil pengiktirafan untuk pengacara majlis di bawah skim sijil kemahiran Malaysia di bawah JPK. SKM 3 dia dah ada khas untuk pengacara profesional. Sekarang ni. So that's why untuk ahli-ahli persatuan sekarang ni kami tengah push untuk you all dapatkan juga sijil pengiktirafan ini. Kerana apa? Ke depan nanti itu memang menjadi kami punya aim lah. Kalau boleh kami nak jumpa pengurusan JPA sebagai contoh ataupun pengurusan kepimpinan kerajaan supaya kepimpinan ni dapat nampak lah kenapa peranan pengacara penting. Tapi kalau kita pergi saja jumpa tanpa planning yang bagus, maka tak cantik juga. So mungkin nanti di mata kepimpinan mereka akan tanya kami apa yang melayakkan you diberi bayaran, apa yang melayakkan you. Kita boleh cerita saya pernah jadi MC, layak ke? So verbal ataupun pengalaman saja dia tak membantu. So you nak kena ada certification, accreditation. So certification yang kita boleh buat sekarang ni adalah SKM tahap 3 tu, sebab itu adalah yang diiktiraf oleh JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah KESUMA, Kementerian Sumber Manusia. So nak dapat benda tu bukan mudah. Dia ada pergi kelas, dia ada melalui PPT, penilaian pengalaman terdahulu. So dia PPT pula dia ada dua. Satu you boleh buat secara portfolio. Macam saya dah ada SKM 3 pengacara profesional. So saya buat portfolio tebal. Portfolio tu you kena kumpulkan pengalaman-pengalaman you kena dijurikan oleh pegawai penilai, dan kalau setuju lulus barulah dapat sijil. Itu satu. Portfolio ni tak ramai antara kita yang boleh buktikan. Sebab contohnya Aris jadi pengacara banyak lama kan, tapi kalau suruh bukti susah sebab tak ada dokumen. Kau YouTube cari sijil penghargaan pun dapat. Dia nak kena ada skrip, dia nak kena ada gambar. So bukti tu susah, tapi ada satu cara mudah. So PPT ni satu portfolio, satu lagi dipanggil penilaian amali. So Haris pergi depan juri, dia suruh buat apa-apa, you buat,
then dia rasakan you bagus, maka tu dapat sijil. I see. So saya rasa ramai lagi yang tak tahu. Tak That's tahu, why tak tahu. kita nak promo benda ni supaya lebih ramai pengacara-pengacara di luar sana yang ada sijil kemahiran Malaysia tahap 3 yang diiktiraf oleh KESUMA lah, Jabatan Pembangunan So Kemahiran. maksudnya kalau ada pengacara yang tengah dengar ni, so macam mana apa proses dia orang nak dapat tu? Dia orang kena daftar kat mana? Okey, untuk kita mohon dia ada banyak lah. You all boleh pergi ke website KESUMA ataupun website Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kalau saya tak salah MySpike punya website tu. Alright, Itu kita boleh direct daftar sendiri. Okay. Kalau kita nak buat secara portfolio, bayarannya dah RM300 je. Tapi kalau you nak buat yang mudah secara amali tadi, JPK ni dia tak menilai amali. So biasanya JPK dia akan sub kepada konsultan ataupun dipanggil Pusat Penilaian Amali yang berdaftar dengan JPK. So mereka ni yang akan uruskan. Penilai nanti JPK yang provide. Tapi mereka yang uruskan. So yang tu nanti kena carilah pusat penilaian amali yang ada buat untuk pengacaraan profesional. So maksudnya satu platform yang bagus lah untuk pengacara ambil. Serius. Itu sijil yang mahal. Kita letak link kot Min. Nanti dekat description. boleh. Kita letak Nanti kita link. letak. Okay, Letak letak link. Boleh tak letak link pendaftaran? Boleh. Boleh. Untuk episod ni ditaja oleh persatuan. Tak pengacara. Tak ada masalah, kita boleh buat. Okey, kita pun berada di penghujung. Sonok Kejap ke? Kita nak sambung lagi 1 jam. Cukup. Sejam okey. Baik. Jadi cuma kita nak bukanlah last word. Dia tak puas rasa Min. Tak apa Cukuplah tu. Episod kedua nanti. kita panggil part 2. Kalau siapa nak siapa ni komen part 2. Korang kena kita komen. nak 100 komen. Betul, 100 komen part 2 kita panggil sekali lagi. Kalau part tu kita ada Syaril yang mungkin ada tetamu istimewa ke, Okey, Bagi Cuma meriah ni lah sikit. last kali lah kalau sepanjang berkhidmat sebagai pejabat awam selama 17 tahun ada tak titik terendah dalam perkhidmatan tu? Ni soalan ni tak pernah tanya lagi pada tamu yang lain. Ada tak titik terendah? Tak pernah tanya. Wah lah ni. Titik terendah kan. Tipulah kalau kita tak ada Ya, kan. betul. Apa titik terendah? Setiap manusia tu dia ada perjalanan dia lah. So kalau saya dia macam ni lah, circle kita ni roda kehidupan kan, dia ada turun naik. Kemuncak saya dalam industri sebagai pengacara depan TV ni adalah pada tahun 2015-2016. Itu kemuncak lah kan. Saya dapat penyampai berita TV terbaik Anugerah Siaran Angkasa, pengulas TV terbaik. Saya dapat wartawan Ahmad Ismail, MPI. Saya dapat banyak anugerah 2015-2016 tu kemuncak saya lah. After tu dia dah start down balik. Sebab yang saya belajar, circle pengacara ni dia tak lama sangat lah. Sebab of course lah, kita sebagai penonton pun asyik tengok Arif je selalu. Kita nak makanan baru kan. So start 2015-16 tu saya dah start slow sikit. Slow sikit. Cuma bila on air tu dia berkurang, kita sebagai manusia ni kita kena ada planning. So saya planning ke arah training pula. So bila saya 2015-2016 saya dah nampak dah ada ramai muka baru, dah ada banyak pelapis-pelapis. Saya kata saya tak kekal lama ni. That's why saya start build up nama saya sebagai coach untuk public speaking, pengacaraan. Start 2017. So daripada situ then saya punya training company Icon Academy sekarang ni sedang meningkat naik lah. So dia lebih ke arah tu. That's why apa-apa pun planning tu sangat-sangat penting. Untuk bukanlah kita kata jatuh, tetapi kita nak susun kita ni still relevant atau tidak. Kan? Maksudnya macam, selepas tu you kena naik pangkat lah. Asyik duduk berada di tengok tu mesti berada di level coach pula kan. So tapi sekali cara dah ada Syaril gambar tadi seolah-olah macam hidup artis jugalah. Ya betul. Awal-awal tu kan orang suka. Lebih kurang Artis dengan MC ni jauh tak beza? pengacara. Itulah. Tak tahulah apa pandangan masyarakat tu begitulah. Cuma kena ada planning. Sebab tu bidang bakat ni saya selalu sebutkan kawan saya. Kalau you betul-betul bagus dalam bidang pengacaraan, you kena ada planning, you kena ada preparation ke depan. Sebab tak semestinya hari ni memang seronok lah orang bayar you 5,000 2 jam. Wah, 5,000 2 jam. Tiba-tiba contoh paling best sekali COVID-19 dulu. Ya, betul. MC masa tu kan, Dr. Haris, ya Allah. Ada di WhatsApp saya, Ria ada job tak? Aku pun tak ada job. Sebab masa tu orang dah tak pakai MC program pun tak ada. Betul. So that's why kena ada perancangan, Dan ketika COVID-19 bukan saja MC, event pun tak ada. Event pun tak ada. EO punya management punya sadaqallahul azim. Event online 100% lah tu. Online. Apa ni, kalau artis dia ada sepak terajang dia dalam bidang bakat ni ada ke? Ada ke?
Lebih kurang begitulah. Lebih kurang mirip lah. Dia boleh saya katakan persaingan sekarang ni dia sangat ketara. Persaingan. Dulu kalau you jadi pengacara TV, saya perasan dulu dia punya duration hidupnya lama sikit lah sebagai pengacara tu kan. Zaman-zaman yang lama-lama dia lama. Sekarang dia lebih short sikit. Sebab apa? Sebab pengacara baru lebih cepat lahir dan orang sekarang pandai-pandai kan. Betul? Pandai-pandai. Zaman kita dulu dapat 10A tu satu kampung tu berapa orang je. Zaman sekarang ni tanya jiran 10A. So orang pandai terlalu ramai. So kita kena kreatif lah dari sudut bersaing tu lah sekarang ni. Okey. Allahu Akbar. 1 jam kita rasa sekejap je. Sekejap kan. sedap, Tak sebenarnya banyak lagi kita nak tanya soalan ni. Tapi dia dah bagi kita tak berhenti je. Tampau je lah episod seterusnya. So kalau ni kita minta anda komen, dapat 100 komen dan 20,000 view. Kita panggil lah. Itu payment lain tau. Kita bagi tu kesal dua lah. Gurau. Okey. Jadi terima kasih Harin Sama-sama. kerana sudi bersama dengan kita. Sama-sama. Sebab sebenarnya actually Syahrir ni part of the project Bertambah Pahala punya team kan dulu awal mula-mula kita dulu tu. Tapi bila kita dah lama tak jumpa ni, kita nak kena bersatu balik lah. Mungkin Syahrir selepas ni kalau ada seorang-seorang contoh aku minggu depan aku tak boleh datang, Syahrir boleh ganti. Cover. Tambah pahala. Tambah pahala insya-Allah. Okey. Saya itu saja dah kot untuk episod hari ni, perkongsian berkenaan penjawatan Masih Syarif. penjawat awam, Terima kasih banyak. penerbit, pengacara, pengulas dan juga pembaca berita. Sangat menarik di dalam perkhidmatan awam. Jadi ada pelbagai warna sebenarnya dalam perkhidmatan awam ini. Jadi untuk kita pilih saja yang mana yang anda suka, dan inilah dia cerita kami penjawat awam. Sampai jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembang